Yang berhormat Sinalang. 25 minit ya, berhormat. Terima kasih, Datuk Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua ahli-ahli yang berhormat. Dan saya kasih Datuk Speaker untuk memberi ruang kepada saya untuk berucap pada hari ini. Dan sebagai Ketua Pembangkang, saya ingin memulakan perbahasan ini dengan satu peringatan yang amat asas dan trust kepada sistem pemerintahan kita, iaitu prinsip keluhuran perlembagaan. Baru saja angkat sumpah semuanya. Saya lewat sikit, minta maaf Datuk Speaker. Dan kita berpegang di situ. Tapi setelah mendengar ucapan daripada Tulupin tadi itu, sebelum saya mula ke sini, beliau nyatakan kepaduan rakyat, kesatuan kita di Sabah. Memang itu menjadi tuntutan Datuk Speaker. Saya ingat dia lupa. In God we trust. Unite we must. Masa saya jadi pemerintah, saya galakkan semua. Satukan rakyat Sabah ini untuk menuntut supaya hak kita dapat kita tunaikan. Tidak ada pemerintahan dalam sepanjang kehidupan kita semenjak merdeka. Sales tax dikenakan kepada Petronas 5%, sehingga pada hari ini kerajaan yang ada menikmati hasil hampir 2 bilion lebih daripada usaha yang kita telah lakukan. Tapi yang penting kepada kita ialah seperti yang saya nyatakan tadi, bahawa kesatuannya bukan berlandaskan bermusim. Bila kita boleh, kita unite. Tapi selepas kita tidak boleh unite. Jadi Datuk Speaker, saya menyentuh tentang betapa pentingnya kita berpegang dengan perlembagaan. Bukan sekadar sebuah dokumen untuk undang-undang yang ada, tapi ini amanah antara rakyat dan pemerintah menjadi asas kepada segala struktur kuasa, batasan tanggungjawab dan tata kelola yang ada. Perlembagaan ini ialah undang-undang tertinggi negara. Enactment Undang-Undang Negeri Sabah. Ia lebih tinggi daripada mana-mana individu, lebih tinggi daripada mana-mana institusi, bahkan yang di Pertuan Agung ataupun di Pertuan Negeri sekalipun. Ia bukan satu pegangan, tapi satu kenyataan prinsip yang termaktub dalam sistem demokrasi perlembagaan. Kita bukan sistem monarki mutlak. Kita adalah kerajaan yang berlandaskan undang-undang. Saya masih ingat bila saya bahaskan perkara ini juga berulang di Dewan Rakyat. Dan buku ini yang iaitu Tun Muhammad Sofyan, An Introduction to the Constitution of Malaysia, dengan izin Datuk Speaker. Dan saya nyatakan di sini, in Malaysia, there is no single institution is supreme, corresponding to the British Parliament. What is supreme in Malaysia is the Constitution itself. The legislative power of various legislative bodies in the country must be exercised subject to the constraint of the Constitution. The constraint of the Constitution, the power of His Majesty as a head of 3 branches of the government, the legislative, judiciary, and executive must be exercised subject to the constraint of the Constitution. Ini yang saya nyatakan bahawa perlembagaan ini penting. Kalau tak kita mengikut perlembagaan, maka trust deficit will be there. Keyakinan, bukan hanya pelabur, bukan hanya negara-negara lain, bahawa perundangan negara kita tidak ikut yang ada. Ya? Polis tidak boleh tangkap kita. Kalau kita tidak buat salah, tidak ada lesen, maka tangkap. But tidak ada lesen, pasal apa? They refer to the constitution yang ada, perundangan yang ada. Maka dengan itu penting kepada kita untuk menghormati sebenarnya mana-mana institusi hanya wujud apabila tindak tanduk institusi berpandukan kepada batasan kerangka yang ada. Datuk Speaker, jika ada mana-mana individu atau institusi yang bertindak di luar perlembagaan, maka menjadi kewajipan moral kita selaku seorang penggubal dasar. We have to air the views. Kalau sekiranya bercanggah dengan enactment Negeri Sabah, sama ada dalam bentuk mineralnya, sama ada berbentuk dari pelanggaran undang-undang kayu kayan yang ada, tanah yang ada, dia harus berpandukan dengan perlembagaan yang ada. Ya? Saya masih ingat masa itu bila saya ubah sales tax kepada Petronas. Saya bertanya dengan peguam negeri kita. Ya, sekarang ni jadi hakim. Look into the constitution yang ada. We have every right dalam perlembagaan kita untuk exercise sales tax kepada mana-mana pihak.
Itu yang Datuk Speaker saya cadangkan tadi. Daftar syarikat-syarikat yang ada. Saya nampak bila saya pergi Ladatu, banyak syarikat daripada Semenanjung, daripada tempat lain. Tapi kita tidak tahu mereka hasil dari segi peluang pekerjaan, dari segi teks yang ada. Datuk Speaker berhubung kait dengan keadaan dunia yang semakin mencabar. Saya juga terpanggil dalam keadaan pada hari ini untuk menyuarakan supaya kita di peringkat negeri Sabah, we must not only look into our own, tapi kita tahu hambatan tindak tanduk daripada Amerika Syarikat dengan tarif yang ada. Ya, sudah pasti kesannya, ya, saya tahu hampir 200 bilion ekspor kita kepada Amerika Syarikat. Microchips khususnya, about 60% yang ada. Tapi ke mana langkah yang kita akan ambil? Kita tidak boleh bergantung dengan kerajaan persekutuan. Mereka akan berhadapan dengan cabaran yang amat, saya yakin bahawa ini akan menjadi satu perkara. We must not also, dan ini saya tekankan tadi itu, kepada yang berhormat daripada Menteri Pertanian Tambunan, supaya we go downstream. We cannot rely, because keadaan yang berlaku di peringkat dunia pada hari ini, bila mana China tak mempunyai pasaran di Amerika Syarikat, lembakan kepada pasaran di Asia Tenggara. We'll be there, coming to Sabah, coming to Sarawak, coming to all places yang ada. But what actions we take? Apa tindakan yang kita harus sediakan untuk membolehkan supaya tempias daripada keadaan ekonomi dunia ini, juga anak-anak kita. Hari ini bayangkan pengangguran yang begitu besar, graduan yang tidak mempunyai pekerjaan yang ada. Datuk Speaker, Sabah tidak terkecuali seperti yang saya sebutkan dari tempias yang ada. Namun realitinya Sabah masih terlalu bergantung kepada hasil tanpa nilai tambah yang ada. Ya. Belum membina rantaian industri tempatan yang mampan. Kita tidak melabur cukup dalam pendidikan teknikal, infrastruktur dan luar bandar dan pertanian yang ada. Ketika dunia menyesuaikan dasar untuk melindungi rakyat dan ekonomi mereka, Sabah masih menunggu bantuan. Kita tidak menggubal plan tindakan jangka panjang untuk berdepan dengan dunia yang semakin mencabar ini. Anak muda masih menganggur, graduan berhijrah keluar, hampir beratus ribu anak-anak Sabah yang terpaksa mencari peluang pekerjaan mereka di Semenanjung, di Singapura, di Hong Kong. Dan ini yang membabitkan, kadang-kadang saya terpanggil melihat berbatap sedihnya anak-anak ini yang mempunyai kebolehan, kemahiran mereka. But we don't tap them, ya, yang sedia ada. Kadang-kadang terpaksa bekerja di setengah-setengah tempat. But there is no effort jobs matching dari segi institusi yang ada untuk membolehkan anak-anak kita besok keluar universiti match up with the industry yang ada. Ya? Dan bukan hanya daripada luar, tenaga luar yang ada. Datuk Speaker, ketika kerajaan seperti yang saya sebutkan tadi itu, ya, membentangkan dalam Dewan yang ini hasil meningkat 2 bilion. Tapi kalau saya lihat daripada 2 bilion, you tolak daripada itu 6 bilion lebih saja. 4 bilion saja. Dengan izin Datuk Speaker. Bukan ada hasil lebihan, ya, yang kita perolehi daripada itu. Sebahagian besar itu daripada sales tax, income tax yang ada. Tapi langkah untuk membolehkan supaya kita melihat bagaimana hasil yang sedia ada, satu bab. Bagaimana ketirisan yang perlu kita urus dengan baik. Malangnya saya melihat hasil pun tidak semana banyak, tapi ketirisan yang ada. Bayangkan, di Wisma Tun Fuad Steven, bangunan kosong. Di Yayasan Sabah, bangunan ada lagi yang empty. Tapi kemana kita nak sewa? Sewa kat bangunan Hapsing, sewa kat bangunan swasta Jalan Yayasan Sabah, Sabah Energy Corporation. Where do we manage it? Kenapa kita bagi sewa yang beratus juta, sedangkan duit itu penting kepada kita untuk baik pulih bangunan Wisma Tun Fuad Steven, Wisma bangunan Yayasan Sabah dan berbagai-bagai, untuk menjimatkan supaya keuangan ini generasi kita mendapat manfaat sebaik mungkin. We are building a nation here. Kita bukan untuk memperkayakan diri dengan ada kuasa yang ada. It's not to enrich yourself, but build a nation dengan izin untuk membolehkan supaya masa depan anak-anak ini terjamin.